Saya menghantar Atia ke sekolah sejak dia berumur 4 tahun lagi, dan ini adalah tahun ketiga, iaitu tahun terakhir Atia bersama Little Caliph. Dari hari pertama saya menghantar Atia, dia sudah mula menunjukkan rasa minat belajar kerana penggunaan teaching material yang disediakan oleh pihak sekolah serta cara pembelajaran yang diajar oleh para teacher sangat kreatif, dan ia menarik minat Atia untuk membaca, mengira dan menulis. Alhamdulillah, Atia sudah pandai membaca di usia 4 tahun lagi. Di Little Caliph juga anak-anak diarahkan dengan solat, dengan mengaji Al-Quran di usia 4 tahun lagi, dan saya percaya dan bersetuju didikan agama perlu diperkenalkan sejak awal lagi kepada anak-anak. Alhamdulillah, Atia juga sudah pandai mengaji Al-Quran sejak dia berumur 5 tahun lagi. Dan Atia juga sangat bersemangat, sangat excited take part dalam semua aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti sports day, Little Hajj, Little Da'i, career day, school trip dan sebagainya. Dan saya percaya dan saya melihat Atia lebih confident dan pandai bergaul dengan rakan-rakan di sekolah. Dan saya percaya ini adalah satu nilai yang penting dan perlu dipupuk apabila Atia melangkah ke tahun 1 tahun hadapan. Overall, saya sangat berpuas hati dengan cara pembelajaran di sini, dan saya percaya tanpa peranan guru, Atia tidak mampu sampai ke tahap ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat atas pengiktirafan Aiden diberikan Best Student pada hari ihtifal baru-baru ni. Sebagai ibu bapa, harapan saya bukan saja nak melihat anak berjaya dalam akademi, tapi membesar menjadi seorang anak yang berakhlak mulia, patuh pada agama, berdisiplin dan cinta dengan ilmu. Sepanjang Aiden berada di Little Caliph dari umur 4 ke hingga 6 tahun, saya dapat lihat banyak perubahan ketara dari segi akademi. Bukan dari segi akademi saja, dari segi sahsiah, keyakinan diri dan adab. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada semua teacher, terutama sekali teacher Uni yang mendidik Aiden dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan dan kasih sayang dalam membentuk Aiden. Segala usaha, segala teguran, segala bimbingan teacher menjadikan diri Aiden hari ini. Terima kasih juga kepada pihak pengurusan Kalam Khalifah atas usaha dan sokongan menyediakan sistem dan memastikan kualiti pendidikan yang terbaik buat anak-anak di Little Caliph. Akhir kata, semoga Aiden dan kawan-kawan di Little Caliph berjaya membesar menjadi anak yang soleh, berilmu, beriman, berguna kepada masyarakat dan negara. Putra tak bersekolah di Little Caliph pada awal tahun. Sepanjang dia bersekolah di Little Caliph, Putra daripada segi perkembangan Putra banyak yang saya dapati, yang contoh macam dapat membaca dengan dapat mengenal huruf, dapat membaca suku kata, dapat mengenal huruf-huruf hijaiyah. Harapan saya agar Putra lancar membaca, boleh membaca dengan lancar dan dapat mengenal huruf-huruf hijaiyah dan dapat membaca ikut dengan baik. Alhamdulillah, saya sangat berpuas hati dengan kemajuan perkembangan diri Yusuf Anaki di LC72 kerana guru-guru banyak memberi pendedahan kepada Yusuf Anaki dan juga bimbingan sehingga Yusuf boleh membaca daripada buku siri cepat baca 1 hinggalah buku siri cepat baca 4. Di samping itu, Yusuf juga boleh menulis,
dan juga mempunyai banyak vocabulary yang telah dipelajari bersama dengan guru di Little Carif Tunjung 2. Di samping itu, saya sangat berpuas hati juga dengan manajemen Kalam Khalifah kerana banyak event-event dan juga aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan di setiap tadika bawah Kalam Khalifah, dan event-event ini memberi banyak pendedahan kepada anak-anak dan memberikan pengalaman yang sangat bermakna kepada anak-anak. Saya rasa itu sahaja. Good luck. Saya doakan kepada semua guru Kalam Khalifah dan kepada Kalam Khalifah semoga terus maju, insya-Allah.